harga emas naik tinggi. Apa yang patut kita buat? Ramai yang panik bila harga emas melonjak tinggi. Ada yang cepat-cepat pergi jual sebab takut kalau harga turun semula. Ada juga yang terus berhenti beli sebab harga dah jadi mahal. Jadi sebelum anda buat apa-apa keputusan, anda dengar dulu penjelasan saya. Save dan like dulu video ini sebelum ni hilang. Jadi yang pertama tuan-tuan dan puan, jual emas jika tuan-tuan dan puan dah capai matlamat keuangan tuan-tuan dan puan. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan nak selesaikan hutang jahat tuan-tuan dan puan atau nak beli aset yang memberi pulangan, tuan-tuan dan puan boleh jual emas. Yang kedua tuan-tuan dan puan, beli emas macam biasa, ikut bajet sedia ada. Ciri-ciri penyimpan emas yang berjaya adalah mereka yang konsisten menabung selagi mana ada pendapatan. Tak kisahlah gram tu naik ke turun kan, tapi dia tetap menabung. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, fokus kepada pertambahan gram, bukan keuntungan. Selagi mana belum capai matlamat, teruskan menabung sehingga tuan-tuan dan puan capai target yang mahu dicapai. Harga emas naik dan turun dalam jangka masa pendek itu adalah perkara biasa tuan-tuan dan puan. Penyimpan emas yang bijak tidak akan terganggu dengan pergerakan harga emas. Siapa yang konsisten, merekalah yang akan kaya. Nak saya bantu tuan-tuan dan puan bagaimana untuk menyimpan secara konsisten dan mendapat emas seperti yang berada dekat tangan saya? Jangan lupa komen saya nak.